baru kita untuk bulan Merdeka saja. Kita ada chicken platter dan juga crispy platter. Untuk chicken platter ni boleh makan 3 ke 5 orang. Dalam ni kita ada bagi chicken tenders 4 pieces. Lepas tu kita bagi ayam bakar 3 pieces. And ada kat sini chicken buffalo. Buffalo, kambing. Bukan. Bukan kerbau, bukan kambing. Ni ayam. Ayam. Okay. Lepas tu kita ada bagi roasted potato. Ada mixed salad. Dan ada bagi 2 sos. Tartar sauce dengan hot sauce. Lagi satu kita ada bagi spaghetti. Spaghetti chicken alfredo. Ni tukar nasi goreng boleh? Tak boleh. Memang ini saja menu dia. Tak boleh nak tukar. Habis berapa? 1000 apa ni? Tak. Harga dia RM99.90 je. Ni kita punya crispy platter. Boleh makan dalam 2 orang. Ada chicken tenders 4 pieces kita bagi. Lepas tu ada fries. Kat sini kita bagi fish tempura 2 pieces. Lepas tu ada nugget 4 pieces Lepas tu kita bagi 2 sos. Tartar sauce dan juga hot sauce. Oh, habis 300 harga dia? Tak. Harga dia RM42 je. Tapi nama kedai Saudagar Kambing Bakau. Biasalah tu. Ini untuk menu untuk orang yang tak makan kambing kita buat. Yelah yang dah tinggi, papaw meleceh, bakar darah semua Betul. Orang darah tinggi tak boleh makan kambing. So ni menu baru kita. Nasi goreng cili padi ala wagyu stick. Ala Wagyu? Ya. Dia pakai stick apa ni? Ini premium top size stick. Berapa ringgit ni? Tak tahu harga lah. Sebab yang ni kita baru duk fikir tadi. Sebelum Abang Suruh datang. So inilah jadi je. Oh ni menu baru? Menu baru. Harga tak tahu? Tak tahu. Belum final lagi lah. Belum. So untuk platter ni start bila ni? Ni platter ni start 16 Ogos sampai 16 September. Pukul 12 tengah hari sampai pukul 11 tengah malam. Isnin je tutup. Isnin tutup. Okey, faham. Macam tu tak apalah. Saya makan tu Okay, makan. Okay, bismillah. Nice. Terima kasih.